Nak isteri hormat, ikut cakap kita. Jangan harap kalau 5 benda ni kau masih buat, kau bukan imam, kau perosak rumah tangga. Pakcik cakap ni bukan sebab nak jadi popular, tapi sebab pakcik dah tengok ramai lelaki, gaji elok, rupa okey, tapi isteri makin jauh. Bukan sebab si isteri derhaka, tapi sebab suami tak sedar dia sendiri yang hilangkan rasa hormat dalam rumah. Benda pertama, jangan rendahkan isteri depan orang. Kau tegur dia kasar kat kedai makan, kau gelak-gelakkan dia depan mak kau pandai-pandai kritik dia depan anak-anak. Lama-lama apa jadi? Isteri simpan dalam hati. Dia diam bukan sebab setuju. Dia diam sebab dah penat. Benda kedua, jangan anggap nafkah tu sekadar cukup makan. Ramai lelaki kata, saya bagi makan dah cukup kan? Tapi nafkah bukan soal kenyang je. Nafkah tu soal tanggungjawab, soal maruah. Kalau kau boleh belanja phone baru, tapi kedekut nak belikan isteri telekong baru, kau kena cek balik niat kau. Benda ketiga, jangan buat isteri rasa dia tak cukup baik. Kadang kita tak sedar, kita puji orang lain, kita bandingkan dia dengan isteri jiran, kita kritik masakan dia, baju dia, cara dia urus anak. Lama-lama isteri rasa, aku ni memang tak cukup untuk suami aku. Isteri yang rasa dia gagal akan mula tutup hati. Bila hati isteri dah tertutup, susah nak buka balik. Pakcik pernah tegur seorang suami, dia kerja engineer, gaji besar. Tapi balik rumah, muka masam. Bila tanya kenapa isteri dia selalu murung, dia kata, entahlah, dia macam dah tak semangat. Tapi bila pakcik korek sikit-sikit, rupa-rupanya si suami ni suka korek salah isteri. Sampai satu tahap, isteri dia kata, saya tak tahu lagi apa benda yang boleh buat suami saya puas hati. Dan dari situ bermulanya retak. Dalam part 2 nanti, pakcik nak kongsi 2 lagi perangai suami yang makin lama makin bunuh kasih sayang dalam rumah. Dan satu cara simple tapi berkesan untuk mula pulihkan hubungan yang dah makin hamba. Tunggu sebab kadang yang kecil-kecil itulah yang lama-lama makan dalam.